Hai, Assalamualaikum. Jom hari ni kita buat ketupat pala. Tapi kali ni Mama nak buat versi yang kita kukuh dulu. Ketupat pala cara Mama. Tapi ni rasa utara lah. Okey, mula-mula kita kena ada daun pala. Ni daun pala ayah Mama bagi masa Mama balik awal puasa hari tu. Daun pala ni kita kena jemur dulu sebab Mama nak bagi dia macam liat-liat dia kan, tak rapuh. Kalau dia rapuh tu kan macam susah kita nak balut. Okey, sebelum tu kita kena ketuk-ketuk dulu, buang dia punya habuk. Lepas tu kita jemur. Jangan risau, meja ni Mama dah lap elok dah. Okey, kita jemur jangan lama sangat sebab dah ni musim panas kan. Okey, lepas tu Mama jemur dalam 10 minit saja. Lepas tu kita ambil daun, kita buka. Buka daun ni, Mama buka macam ni je lah. Nak buka macam mana lagi kan. Okey, kita buka daun sampai bawah. Okey, kalau Mama ajak tulang tu duduk dalam. Tulang yang timbul tu kan, duduk dalam. So, kita akan buat macam ni. Kita guna jari kita, kita gulung macam ni. Kita lurut sampai hujung. Lepas tu, kita gulung-gulung. Okey, letak tepi. Ulang lagi proses ni. Sampailah kita dapat dalam 5 biji macam tu. Proses ni dia macam nak bagi senang kita nak balut nanti. Kalau daun dia lendir elok tu, senanglah kita nak balut. Lepas tu daun palas ni pun ada jenis. Yang jenis ni palas minyak kot, memang senang. Okey, lepas tu kita susun-susun macam ni. Mama buat 5 biji. Susun macam ni. Lepas tu kita buat sarung ketupat. Mama buat ni sebab Mama buat awal dulu. Lepas tu Mama buat ketupat macam ni. Lepas tu kita simpan dalam peti ais. Lepas tu nak guna senang, dah ada. Peti ais Mama letak yang dekat bawah tu je, kat tempat sayur tu. Okey, kita susun-susun lagi. Kita buat lagi lah sarung ketupat ni sampai selesai. Dah selesai. Senang kerja kita. Dah siap dah kan. Tapi kalau kata kita nak buka sambil buat, hak tu terserah kita lah. Tak ada masalah. Lepas tu tengok ni. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, lepas tu kita nak buat dia punya pulut. Ni Mama guna pulut Thai. Mama guna 1 kilo. Lepas tu kita kena basuh. Proses basuh ni kita kena buat bagi banyak kali. Kalau mak Mama dia ajak sampailah ayak beras pulut ni dia akan jadi jernih. So Mama akan basuh 7 hingga 9 kali. Tapi kalau hampa kata tak mau tu ikut hampa, tapi memang ketupat hampa akan cepat basi. Yang ni 3 hari pun ketupat kita duk elok lagi, tak basi. Kita ulang proses ni lah sampailah ayak jernih. Okey, lepas tu kita rendam sat pulut ni. Kalau macam Mama guna pulut Thai ni, Mama rendam 2 jam saja. Kalau kata hampa guna pulut susu yang biasa ataupun pulut biasa, tambahlah masa sikit. Okey, lepas tu kita masuk dalam periuk mengukuh, buat lubang kat tengah, kita kukuh. Kukuh dalam 25 minit hingga 40 minit bergantung pada jenis pulut kita lah. Okey, jom kita buat untuk santan. Santan ni Mama guna 1/2 kilo santan. Lepas tu kita tambah ayak dalam 150 ml. Lepas tu kita letak 1 sudu besar gula, 1 sudu besar garam. Kita kacau bagi larut. Ingat gula tu bukan untuk manis tapi untuk kita bagi balance rasa. Pulut kita pun dah masak. Tengok dia akan jadi merelit macam ni. Okey, kita masuk dalam besen. Lepas tu ni santan kita. Mama guna santan segar tau. Hampa tengok ni dia punya tahap kepekatan dia tu. Santan yang orang jual ni memang cantik. Lepas tu terus kita masukkan dalam pulut. Hampa kena ni juga tau. Kalau jenis santan yang tak lemak, hampa kena lebihkan dalam ambil dalam 600 gram. Okey, nampak tak santan bertakung macam tu? Kita kacau saja. Kita kacau sampailah dia jadi macam ni. Dia akan jadi serui-serui lagi. Tapi kita akan kita akan biar dia dulu sampailah santan tu serap dalam pulut. Okey, lepas tu kita buat macam ni. Bagi pulut kita tu dia nampak licin berkilat macam tu. Okey, ni daun palas yang Mama dah buka tu kan. Sebelum tu ni kalau kita tak mau buat ketupat, kita nak gulung-gulung macam ni pun tak ada masalah. Lepas tu kita ikatlah dengan getah. Okey, jom kita balut ketupat. Mula-mula kita buat kelongsong macam ni. Lepas tu tengok tu, tajam tu jangan bagi ada lubang. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya pulut. Tekan bagi padat.
Kalau sebelum ni, Mama share yang kita aron pulut tu kan. Yang tu pun boleh, yang ni pun boleh. Mama buat 2 versi lah, senang. Okey, kita isi pulut bagi penuh-penuh. Dah penuh macam ni. Kita ni lah sikit, buanglah yang apa tu, kecil-kecil tu kan. Okey, lepas tu kita lipat macam ni. Kita bawa atau tarik ke kanan. Okey, pulut dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita kena kemas-kemas dia sikit lah. Bagi pulut kita ni tak mencecil-cecil keluar tu. Okey, lepas tu kita lipat macam ni. Okey, lepas tu macam ni. Lepas tu tekan sikit bawah tu nak bagi dia kemas. Okey, tu lipat naik atas, tarik. Lepas tu dah tarik macam ni, kita gulung-gulung-gulung dia punya ujung daun palas tu. Kita gulung-gulung bagi dia jadi macam kecil tu. Okey, lepas tu kita ulas macam ni, kita ikat. Macam ni je. Senang kan? Okey, dah siap dah kita punya ketupat. Ni rupa ketupat kita. Lepas tu, kita kenalah ulang balut sampailah habis. Ketupat yang Mama buat ni insya-Allah lemak elok. Tengok ni. Besen pun berkilat dia punya santan tu. Okey, ni dah siap dah. Kita kena potong dia punya tangkai. Lepas tu kalau kita nak frozen pun boleh, nak rebus-terus pun tak ada masalah. Okey, ketupat kita pun dah siap. Okey, lampas sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin untuk hampa semua. Selamat mencuba. Bye.